Korang pernah nampak tak bas yang bertingkat macam ni kat tengah-tengah KL? Kalau korang nak jalan KL, sebenarnya korang boleh naik bas ni tau. Ini adalah pengalaman pertama aku untuk naik KL hop on hop off punya bas. Kita naik. Ini bas baru. Keadaan dalam bas baru ni, yang specialnya dekat sini, dia ada port charger. Ada USB-C dengan USB-A. Kita nak naik atas, kat atas lah baru best Yang bas baru ni dia dah berbumbung. Tapi kita nak duduk luar lah. Untuk ambil tiket, korang ada 2 pit stop tau. Satu dekat area Sungai Wang ni, dan satu lagi dekat KLCC. Okay, dah start bergerak. Ni kat area Bukit Bintang. First time sebenarnya lalu area Bukit Bintang dapat view yang macam ni. Kan selama ni naik kereta, naik motor dekat bahagian bawah kan. Yang ni akan nampak on top of Bukit Bintang lah kat sini. Experience the whole KL melalui satu perspektif yang berbeza lah. Sekarang ni kita melalui Garden Road. Dia ada 2 road sebenarnya. Ada City Road dengan Garden Road. Dalam ni ada wifi untuk audio komentari pelbagai bahasa. Ni menara 11A. Ni kira macam pop-pop Gen Z lah. Pop-pop Gen Z lepak sekarang kat sini. Budak-budak culture. Masih ada menara tu lagi. Dekat area sini banyak makanan-makanan Chinese. Korang kena tengok betul-betul. Ada yang halal, ada yang tak halal. Kat sini yang famous dia punya mi tarik. Lepas tu Malatang, Pasar Karat. Lama tak pergi dah sini. Ini dia Petaling Street. Tempat lepak Gen Z yang famous yang kedua ni. Pasar Seni aka Central Market. Stesen kereta api lama dekat KL. Bangunan klasik lama dengan bangunan moden. Lama dah aku tak pergi situ. Tu Museum Negara. Last pergi time zaman sekolah kot. Dan ni pula dekat Jalan Brickfield yang penuh dengan culture-culture kaum Indian. Itu yang best. Tadi kita pergi dekat awal-awal pit stop. Kita dekat area Chinese. Ni dekat area Indian pula. Tengok how diversified our country is. Tanah Negara. Kat Istana Negara ni diorang bagi 10 minit break untuk korang tangkap gambar. So dekat setiap pit stop tadi, kalau korang nak turun, lepas tu nak naik, nak turun, nak naik, boleh je. Daripada pukul 9 pagi sampai 6 petang, dekat satu tiket tu unlimited, suka hati korang. Taman Botani ni antara taman yang terluas dan terhijau juga dekat tengah-tengah KL ni. Kenap penjuru Kuala Lumpur nampak je menara Tower dekat KL. Our KL Tower. Sekarang kita nak turun, beli air je. Lepas tu kita nak try dia punya City Route pula. Air terjun Bukit Nanas. Daripada angle sini nampak lah KL Tower lebih jelas. Sekarang ni on the way pergi ke Kampung Baru rasanya. Kampung Baru. Aku duduk KL dah lama pun tak tahu ni bangunan apa. Kau tak perasan. Pustakaan Negara. Sebab tu lah nama dia City Road kat sini. Kita akan betul-betul lalu dekat area-area tengah Kuala Lumpur. Dekat area-area KLCC, area-area Ampang. Belilah tiket ni untuk korang experience Kuala Lumpur di dalam perspektif yang berbeza.